Bayangkan ini, pada satu pagi biasa, anda sedang menikmati rutin anda dan tiba-tiba otak anda terpadam, lampu terpadam, tamat permainan. Kebanyakan orang membayangkan strok berlaku sebegitu, seperti rebah serta-merta. Tetapi mereka silap dan kesilapan itu menelan kos nyawa atau kebebasan mereka. Dengar dengan teliti, kerana apa yang akan saya kongsikan hari ini bukan teori. Ia adalah fakta perubatan yang boleh menyelamatkan nyawa anda atau seseorang yang anda sayang. Saya telah menghabiskan berdekad-dekad dalam bidang perubatan dan terdapat satu kebenaran yang menyedarkan yang jarang diketahui. Setiap 40 saat, seseorang mengalami strok di negara ini. Tetapi inilah fakta kritikal yang kebanyakan orang abaikan. Apa yang berlaku dalam 3 minit pertama sebelum paramedik tiba, sebelum sampai ke hospital, boleh menentukan sama ada anda pulih sepenuhnya atau menghadapi kecacatan kekal sepanjang hayat anda. 3 minit itu mempunyai kuasa lebih daripada yang anda bayangkan. Izinkan saya cerita tentang Margaret, seorang wanita berusia 68 tahun. Dia sedang membancuh kopi paginya apabila tangan kirinya tiba-tiba melepaskan cawan. Dia cuba memanggil suaminya, tetapi kata-kata yang keluar tidak jelas, tanpa makna. Sebelah wajahnya jatuh. Dia sedang mengalami strok secara langsung. Tetapi inilah yang luar biasa. Sebelum ambulans membelok ke jalan rumahnya, Margaret melakukan sesuatu yang begitu mudah, begitu bertentangan dengan intuisi, sehinggakan doktor kecemasan kemudian memberitahu keluarganya bahawa dia mungkin telah mengelakkan kerosakan otak kekal. Dia tidak mengambil pil ajaib, dia tidak melakukan CPR, dia hanya mengubah posisinya dan mengawal pernafasannya dengan cara yang sangat khusus. Apa yang Margaret tahu, apa yang kebanyakan orang tidak tahu, ialah tubuh anda mempunyai sistem kecemasan terbina dalam yang boleh mengekalkan aliran darah ke otak anda semasa setiap saat sangat berharga. Dan saya akan ajar anda dengan tepat apa yang dia lakukan. Sebagai doktor, misi saya adalah membekalkan anda dengan pengetahuan ini. Ini adalah maklumat penting untuk komuniti warga emas kita. Jika anda menghargai kesihatan anda dan ingin bersedia-sedia, saya minta anda melanggan channel ini sekarang juga dan berikan tanda suka pada video ini. Bantu kami agar maklumat penting ini sampai kepada lebih ramai orang. Ini adalah soal hidup dan mati. Dalam beberapa minit akan datang, kami akan mendedahkan tanda-tanda amaran awal yang dihantar oleh tubuh anda beberapa saat sebelum strok berlaku. Dan, yang paling penting, teknik posisi dan pernafasan yang disahkan secara saintifik yang boleh mengekalkan aliran darah ke otak anda semasa menunggu bantuan kecemasan. Tetapi sebelum kita mendalami teknik tersebut, kita mesti faham apa sebenarnya yang berlaku di dalam kepala anda semasa strok. Fikirkan otak anda seperti sebuah bandar luas pada waktu malam, diterangi dengan jutaan sambungan. Setiap fikiran, setiap memori, setiap pergerakan yang anda lakukan berfungsi dengan darah yang mengangkut oksigen melalui laluan yang rumit. Sekarang, bayangkan salah satu jalan raya utama itu disekat oleh darah beku. Walaupun hanya sebentar, sebahagian daripada bandar itu menjadi gelap gelita. Kadang-kadang, lampu kembali berkelip dengan cepat. Itulah yang kami doktor panggil serangan iskemia temporary atau TIA. Dengar baik-baik, ia sama sekali bukan mini. Ia adalah pengarah kecemasan otak anda yang menjerit bahawa sesuatu yang dahsyat mungkin hanya beberapa saat lagi akan berlaku. Masalahnya ialah kebanyakan warga emas mengabaikan tanda-tanda amaran ini. Mereka mengalami saat di mana lengan mereka terasa luar biasa berat atau tersandung tanpa sebab yang jelas atau tidak dapat mencari perkataan yang betul. Dan kemudian, secepat ia datang, perasaan itu berlalu. Mereka fikir ia bukan apa-apa, mungkin keletihan atau bangun terlalu cepat. Itu bukan kerosakan rawa, itu adalah isyarat kecemasan dari otak anda. Darah beku mungkin telah terbentuk di leher anda, di jantung anda atau malah bergerak dari arteri yang keras di kaki anda. Apabila ia sampai ke otak dan menyekat oksigen, sel-sel otak anda mula mati dalam beberapa minit. Tetapi inilah bahagian kritikalnya, tingkap harapan itu. Dalam saat-saat awal itu, sebelum penyumbatan itu lengkap, terdapat tingkap sempit di mana tubuh anda masih boleh mengimbanginya. Dan itulah masanya teknik peredaran darah ini menjadi penyelamat nyawa. Jadi, apakah tanda-tanda awaran awal ini yang tidak boleh, sesekali tidak boleh anda abaikan? Kebas atau kelemahan tiba-tiba pada sebelah badan anda. Masalah bercakap atau memahami perkataan mudah. Wajah yang jatuh sebelah, seolah-olah separuh daripadanya berhenti berfungsi. Penglihatan kabur atau hilang pada satu atau kedua-dua belah mata. Pening teruk secara tiba-tiba atau hilang keseimbangan atau sakit kepala teruk yang muncul entah dari mana tanpa penjelasan.
Saya ingin berhenti sebentar di sini dan bertanya sesuatu yang sangat serius kepada orang bijak yang mendengar saya. Pernahkah anda merasakan salah satu daripada gejala ini, mungkin kelemahan pelik atau pening tiba-tiba semasa duduk dan mengabaikannya dengan berfikir ia akan berlalu? Jujur di ruang komen. Pengalaman anda boleh membantu orang lain membuka mata. Apa yang membuatkan kebanyakan orang tidak bersedia adalah ini. Gejala-gejala ini boleh muncul hanya 60 saat dan kemudian hilang sepenuhnya. Dan apabila ia hilang, orang ramai menghela nafas lega dan fikir mereka selamat. Mereka tidak selamat. Apabila gejala itu hilang, ia tidak bermakna bahaya telah berlalu. Ia bermakna jam telah mula berdetik menuju malapetaka yang lebih besar. Ini membawa kita kepada mengapa begitu ramai orang tua teraga-raga untuk bertindak walaupun tanda-tanda awaran itu di hadapan mata. Ramai warga emas membesar pada zaman di mana bantuan tidak diminta, melainkan keadaan benar-benar terdesak. Apabila berasa sakit, mereka tahan sahaja. Sifat tabah yang senyap itu, tabiat ketahanan itu boleh membawa maut apabila melibatkan strok. Perbezaan antara bertindak serta-merta dan menunggu hanya beberapa minit lagi boleh memaksud perbezaan antara pemulihan sepenuhnya dan kerosakan otak pekakal. Kita tidak mahu menjadi beban, tidak mahu menyusahkan sesiapa, tetapi kesunyian itu berbahaya. Sekarang, mari bercakap tentang teknik itu sendiri. Inilah apa yang Margaret gunakan, apa yang boleh menyelamatkan nyawa anda dan apa yang penyelidikan terkini dari institusi perubatan terkemuka tunjukkan boleh membuat perbezaan luar biasa. Ia dipanggil teknik aliran darah berbantu graviti. Sains di belakangnya adalah elegan dan mudah. Graviti dan pernafasan terkawal boleh menjadi sekutu terbaik anda apabila aliran darah ke otak anda terjejas. Apabila seseorang mengesia mereka sedang mengalami strok, setiap saat berharga. Dan salah satu cara terpantas untuk membantu otak anda ialah membantu jantung anda menghantar darah ke atas lebih cekap. Dengar, ini adalah apa yang perlu anda lakukan sebaik sahaja anda merasakan tanda-tanda awaran itu. Pertama, jangan panik. Saya tahu ia lebih mudah diucap daripada dibuat, tetapi panik mengecutkan salur darah dan mencuri oksigen dari otak anda. Panik itu berbahaya. Panik menyebabkan pernafasan cetek dan cepat yang memburukkan keadaan. Tetapi pernafasan yang tenang dan tegas memelihara oksigen. Ia mengekalkan minda anda lebih jelas. Sebaik sahaja anda perhati tanda-tanda seperti pening tiba-tiba, kelemahan lengan, kesukaran bercakap atau wajah jatuh sebelah, keutamaan pertama anda adalah keselamatan. Duduk serta-merta atau baring jika boleh. Anda perlu mencegah jatuh walau bagaimanapun. Jika boleh, baring terlentang di atas lantai atau katil. Kemudian, jika boleh, tinggikan kaki anda kira-kira 12 inci atau 30 sentimeter. Anda boleh menyandarkannya pada bantal, cushion sofa atau malah tempat duduk kerusi. Perubahan posisi mudah ini membolehkan darah yang terkumpul di kaki anda mengalir kembali ke arah dada dan naik ke otak anda. Anda sedang menggunakan graviti sebagai alat untuk mengalihkan aliran darah ke tempat yang paling terdesang memerlukannya. Tetapi, posisi sahaja tidak mencukupi. Di sinilah komponen pernafasan menjadi sangat penting. Anda perlu memulakan pernafasan perlahan, berirama dan terkawal. Ini corak tepatnya. Tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung selama kira-kira 4 saat, tahan nafas itu selama 2 saat, kemudian hembus perlahan-lahan melalui mulut selama 6 saat. Ini bukan rawak. Corak pernafasan khusus ini melakukan 2 perkara serentak. Pertama, ia meningkatkan kandungan oksigen dalam aliran darah anda. Kedua, ia menenangkan sistem saraf anda dan membantu mengawal tekanan darah. Kedua-dua faktor adalah kritikal semasa kejadian strok. Apa yang luar biasa ialah gabungan menaikkan kaki dan pernafasan terkawal ini benar-benar boleh memelihara perfusi otak. Mengekalkan darah mengalir ke otak anda cukup lama untuk perkhidmatan kecemasan tiba. Satu kajian yang diterbitkan pada tahun 2022 dalam jurnal Neurologi Kecemasan Utama memeriksa pesakit yang menggunakan teknik tepat ini semasa episod iskemia sementara. Keputusannya mengejutkan. Pesakit-pesakit ini mempunyai kadar pemulihan yang jauh lebih tinggi dan kadar kematian sel otak kekal yang jauh lebih rendah berbanding mereka yang tidak menggunakan teknik tersebut. Ia bukan penawar. Ia tidak menggantikan rawatan perubatan kecemasan, tetapi ia membeli masa yang berharga. Dan dalam perubatan strok, masa adalah segala-galanya. Ia adalah perbezaan antara minit kerosakan dan bulan atau tahun pemulihan yang sukar dan mahal. Saya mahu anda bayangkan bagaimana rasanya pada saat sebenarnya. Anda takut, anda keliru. Tubuh anda tidak bertindak balas seperti sepatutnya. Dalam saat ketakutan dan ketidakpastian itu,
mempunyai sesuatu yang konkret untuk dilakukan, tindakan yang boleh anda ambil, mengembalikan sedikit kawalan kepada anda. Dan itu lebih penting daripada anda fikirkan. Jadi, izinkan saya jelaskan perkara ini dengan sangat terang. Kali seterusnya anda atau seseorang yang anda sayang merasakan tanda-tanda amaran awal itu, matlamatnya bukan untuk bergerak, bukan untuk cuba menghilangkan rasa itu, bukan untuk menguji jika anda masih boleh berjalan. Matlamatnya adalah untuk baring mendatar, tinggikan kaki itu, kawal pernafasan anda dan biarkan graviti bekerja untuk anda. Tindakan mudah itu yang tidak memerlukan ubat atau peralatan boleh memelihara fungsi otak sehingga bantuan profesional tiba. Itulah kuasa bersediaan. Sekarang, saya mahu bercakap tentang sesuatu yang memberi saya harapan yang sangat besar, keupayaan otak untuk menyembuhkan dirinya sendiri selepas melakukan stroke. Saya telah menyaksikan pesakit mendapatkan kembali pertuturan, koordinasi dan malah ingatan, kadang-kadang berbulan-bulan selepas stroke yang pada mulanya kelihatan memusnahkan. Bagaimana ini boleh berlaku? Jawapannya terletak dalam sesuatu yang dipanggil neuroplasticity. Otak anda bukan mesin tetap. Ia adalah rangkaian hidup dan boleh menyesuaikan diri. Apabila satu laluan rosak akibat stroke, laluan lain dalam otak boleh belajar mengambil alih fungsi itu. Fikirkan ia sebagai sistem jalan raya sebuah bandar. Apabila jalan utama disekat, trafik mencari laluan alternatif. Dengan sokongan dan pemulihan yang betul, laluan alternatif itu boleh menjadi jalan yang berfungsi secara kekal dan sokongan itu bermula awal. 48 jam pertama selepas stroke adalah sangat kritikal. Tetapi, apa yang orang lakukan dalam minggu dan bulan berikutnya juga sama pentingnya. Pergerakan lembut, latihan pernafasan berpandu, dan pemakanan yang betul membantu otak membina kembali sambungan itu. Penyelidikan terkini dari Pusat Neurologi Terkemuka telah menunjukkan bahawa warga emas yang mengambil bahagian dalam latihan berirama perlahan, malah pergerakan mudah sambil duduk, menggandakan peluang mereka untuk mendapatkan semula keseimbangan dan ingatan berbanding mereka yang kekal tidak aktif selepas stroke. Apa yang saya dapati sangat memberangsangkan tentang ini ialah pemulihan tidak memerlukan peralatan mahal atau kemudahan pemulihan mewah. Ia boleh bermula di ruang tamu anda di atas kerusi dengan niat dan ketekalan. Tindakan kecil yang disengajakan mencipta isyarat dalam otak. Apabila anda menggerakkan tangan anda, mengambil nafas secara sedar atau malah memvisualisasikan pergerakan itu, anda sedang memberitahu otak anda untuk menyambung semula litar itu. Kuncinya adalah melakukannya secara konsisten. Beberapa minit setiap hari jauh lebih berkesan daripada sesi terapi panjang sesekala. Saya ingin tahu pendapat anda tentang pemulihan. Adakah anda kenal seseorang yang telah mengatasi prognosis sukar selepas stroke berkat ketegalan dan usaha harian? Kongsikan kisah harapan itu di komen. Ia memberi inspirasi kepada kita semua. Pemakanan memainkan peranan yang kuat dalam pemulihan dan pencegahan. Apa yang anda makan selepas umur 60 tahun mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap betapa bebasnya darah anda mengalir dan sebaik mana otak anda berfungsi. Makanan kaya dengan asid lemak omega 3, antioksidan dan nitrat semula jadi membantu darah mengalir lebih mudah melalui salur darah anda. Kita bercakap tentang salmon, sayuran berdaun hijau, ubi bit, buah beri dan malah sejumlah kecil coklat gelap. Satu kajian komprehensif Harvard pada tahun 2023 menunjukkan bahawa warga emas yang mengikuti corak pemakanan gaya Mediterranean mempunyai kadar berulang strok 30% lebih rendah dalam masa 5 tahun. Itu bukan perbezaan kecil, itu mengubah hidup. Itu bermakna bertahun-tahun lagi kesihatan dan ribuan dolar dijimatkan dalam bil perubatan. Jadi, malah pemulihan adalah tentang bagaimana anda menyuburkan tubuh anda sesama seperti terapi fizikal. Tubuh anda membaiki diri dengan lebih baik apabila ia dimakan dengan betul, berehat secukupnya dan digerakkan dengan lembut. Dan itu adalah mesej yang sangat penuh harapan. Tidak pernah terlambat untuk membina semula, untuk melatih semula tubuh anda bertindak balas lebih cepat, sembuh dengan lebih bijak dan hidup lebih lama. Pemulihan bukan sihir atau nasib. Ia adalah biologi digabungkan dengan sabar dan usaha berterusan. Mari kita alihkan fokus kita sekarang daripada pemulihan kepada pencegahan. Bagi anda yang mendengar yang belum pernah mengalami stroke, apakah tabiat harian yang paling berkuasa untuk memastikan otak anda dilindungi? Jawapannya bermula dengan satu perkataan, peredaran darah. Jika darah bergerak bebas ke seluruh tubuh anda, otak anda berkembang.
Jika aliran darah menjadi perlahan atau terhad, kerosakan bermula secara senyap, selalunya bertahun-tahun sebelum gejala muncul. Tabiat pertama dan paling berimpak ialah apa yang saya panggil pengaktifan pagi, menggerakkan darah anda dalam beberapa minit selepas bangun. Ini adalah ribut pagi 3 minit yang mudah yang boleh membuat perbiasaan sangat ketara. Sebaik anda bangun, sebelum berdiri, duduk di tepi katil anda. Ambil 3 nafas dalam dan perlahan untuk mengembangkan paru-paru anda sepenuhnya dan mengoksigenkan darah anda. Kemudian, pam perlahan betis anda dengan menyangkat tumit dan jari kaki dalam gerakan berirama selama kira-kira 1 minit. Pergerakan ini mengaktifkan apa yang dipanggil otot soleus, sekali-kala disebut sebagai jantung kedua tubuh anda kerana ia membantu mempam darah dari kaki anda ke atas. Akhir sekali, putar perlahan bahu dan leher anda seolah-olah menyambut hari baharu dengan lembut. Pergerakan ini kedengaran hampir terlalu mudah untuk memberi kesan, tetapi penyelidikan menunjukkan bahawa warga emas yang melakukan pergerakan intensiti rendah ini sejurus selepas bangun tidur mengurangkan lonjakan tekanan darah pagi dan meningkatkan aliran darah ke otak hampir 20%. Apa yang indahnya ialah sesiapa sahaja boleh melakukan ini, tanpa peralatan, tanpa keahlian gym, tanpa latihan khas, hanya kesedaran dan pergerakan lembut. Otak anda sukakan irama, pengapaman betis, pernafasan dalam, regangan ringan. Semua ini adalah isyarat kepada sistem kardiovaskular anda bahawa sudah tiba masanya untuk menggerakkan oksigen ke tempat yang diperlukan. Dan apabila anda menggabungkan ini dengan hidrasi yang betul, meminum segelas air sebelum kopi anda memberikan darah anda permulaan terbaik untuk hari itu. Terdapat satu kajian menarik dari Jepun yang mengikuti warga emas selama tempoh 5 tahun. Mereka yang melakukan rutin peredaran pagi pendek mempunyai skor ingatan yang jauh lebih baik daripada mereka yang tidak melakukannya. Ia adalah bukti bahawa umur panjang dan ketajaman mental tidak dibina di pejabat doktor atau hospital. Ia dibina melalui ritual harian, tindakan kecil yang diulang secara konsisten dari masa ke masa. Dan ia tidak berhenti dengan pergerakan pagi. Tidur yang cukup, ketenangan emosi dan pengurusan tekanan sangat penting. Tekanan kronik mengecutkan saluran darah anda, manakala ketawa, rasa syukur dan hubungan sosial sebenarnya mengembangkannya. Malah sesuatu yang semudah berjalan di bawah cahaya matahari, mendengar muzik yang anda suka atau meluangkan masa dengan orang yang membuat anda senyum boleh meningkatkan pengeluaran nitrit oksida dalam tubuh anda. Nitrit oksida merehatkan arteri anda dan mengekalkannya fleksibel, yang mana itulah apa yang anda mahukan untuk pencegahan strok. Ini mencipta gambaran yang begitu memperkasakan, perubatan yang ditenun dalam kehidupan seharian, bukan sesuatu yang anda hanya fikirkan apabila anda sakit, tetapi sesuatu yang disepadukan dalam cara anda hidup setiap hari. Rahsia untuk otak yang tahan strok bukan kesempurnaan, ia adalah ketekalan. Jika anda memberi otak anda darah segar, oksigen yang cukup dan ketenangan emosi setiap hari, anda bukan sahaja akan mengurangkan risiko strok, anda akan menajamkan fokus mental anda, meningkatkan mood anda dan memperlahankan proses penuaan itu sendiri. Izinkan saya membawa kita kembali ke tempat kita bermula dengan Margaret dan kisahnya yang luar biasa. Apabila gejalanya menyerang pagi itu, dia tidak kaku kerana ketakutan. Dia ingat apa yang telah dipelajarinya. Dia segera duduk, kemudian baring mendatar, mengangkat kakinya di atas bantal dan memulakan corak pernafasan perlahan dan terkawal sementara suarinya meminta bantuan. Pada masa paramedik masuk melalui pintunya, pertuturannya sudah mula kembali. Itulah kuasa persediaan yang mengubah keadaan. Pengetahuan menukarkan panik menjadi tindakan tegas dan tindakan tenang dan sengaja menyelamatkan tisu otak. Bagi semua orang yang mendengar ini sekarang, saya ingin menekankan sesuatu yang penting. Ini bukan tentang hidup dalam ketakutan berterusan akan mengalami strok. Ini adalah tentang hidup dengan persediaan. Kerana persediaan memberi anda kuasa, ia memberi ketenangan minda kepada keluarga anda. Ia bermakna jika saat itu tiba, anda tidak akan tidak berdaya. Anda akan tahu dengan tepat apa perlu dilakukan. Penuaan tidak bermakna kemerosotan yang tidak dapat dielakkan. Ia bermakna kesedaran yang lebih tinggi. Anda boleh menguatkan peredaran darah anda, melatih refleks anda dan menyuburkan otak anda dengan setiap nafas, setiap langkah, setiap hidangan yang anda pilih. Izinkan saya meninggalkan anda dengan satu baris, sesuatu yang jelas dan mudah yang anda boleh ingat pada saat penting itu jika ia pernah tiba. Apabila aliran darah melambat, jangan panik. Baring, tinggikan kaki anda, bernafas perlahan-lahan dan biarkan graviti membantu anda. Mudah, jelas, berpotensi menyelamatkan nyawa.
Dan izinkan saya menambah ini. Kesihatan bukan tentang mengelakkan setiap krisis yang mungkin dibawa oleh kehidupan. Ia adalah tentang mengetahui dengan tepat apa yang perlu dilakukan apabila krisis itu tiba. Itulah pemerkasaan sebenar. Jika anda sedang mendengar sekarang, saya mahu anda melakukan sesuatu. Kongsikan video ini dengan seseorang yang anda sayang, kawan, ibu bapa, jiran, sesiapa sahaja yang memerlukan maklumat ini. Kerana nyawa seterusnya yang diselamatkan oleh pengetahuan ini mungkin seseorang yang anda cintai. Praktikan teknik yang telah saya terangkan. Ulang kaji dalam minda anda. Baring, tinggikan kaki anda. Bernafas selama 4 saat. Tahan selama 2. Hembus selama 6. Jadikan ia memori otot. Kerana pada saat kritikal itu, anda tidak akan mempunyai masa untuk berfikir. Anda perlu bertindak mengikut naluri. Dan jika anda telah berlatih, naluri itu akan tepat sekali. Kekal tenang, kekal sedar dan ingat, tubuh anda sentiasa memberi anda peluang untuk berjuang. Anda hanya perlu tahu bagaimana bekerja dengannya, bukan melawannya. Kita terus mendalami dunia pemulihan dan pencegahan yang menarik kerana terselamat daripada kejadian awal hanyalah langkah pertama dalam pertempuran yang jauh lebih panjang. Dan di sinilah sains moden membawa kita berita yang benar-benar revolusionari. Selama dekad, perubatan tradisional memegang kepercayaan suram dan mengecewakan. Otak, apabila rosak, dianggap tidak boleh dibaiki. Kami diberitahu bahawa neuron yang mati adalah kerugian mutlamat, satu babak yang ditutup. Tetapi betapa silapnya kami. Hari ini, sebagai doktor, saya ingin bercakap dengan anda tentang salah satu penemuan paling penuh harapan dalam neurologi moden, sesuatu yang mengubah sepenuhnya lanskap bagi sesiapa yang berumur lebih 60 tahun. Neuroplasticity. Dengar baik-baik, kerana ini mencabar semua yang mungkin telah diajarkan kepada anda tentang penuaan. Otak anda bukan mesin tetap daripada logam dan wire yang berkarat mengikut masa. Tidak, ia adalah rangkaian hidup, dinamik dan sangat boleh menyesuaikan diri. Bayangkan sekali lagi banda bercahaya yang kita bincangkan tadi. Apabila strok menyerang, ia seperti gempa bumi menghancurkan lebuh raya utama. Trafik, iaitu fikiran anda, pertuturan anda, pergerakan anda, terhenti. Tetapi inilah keajaibannya. Otak anda mempunyai keupayaan untuk membina jalan baru. Apabila satu laluan disekat, jika diberi rangsangan yang betul, otak mula melakar laluan alternatif. Neuron jiran yang sebelum ini mempunyai fungsi lain boleh belajar mengambil alih kerja sel-sel yang rosak. Saya telah melihat pesakit yang kehilangan keupayaan bercakap. Orang yang kelihatan dihukum untuk senyap dan berbulan-bulan kemudian berkat keupayaan plastik ini mendapat kembali suara mereka. Bagaimana? Kerana mereka memaksa otak mereka mencari jalan baru melalui banda yang gelap itu. Tetapi, dan ini adalah tapi gergasi, pembinaan semula ini tidak berlaku secara magik. Ia memerlukan bahan dan ia memerlukan peta. Peta untuk pembinaan semula ini adalah pergerakan sedar dan pengulangan. Penyelidikan dari Pusat Neurologi Canggih di Amerika Syarikat dan Jepun telah memberi pencerahan tentang sesuatu yang patut kita semua amalkan, sama ada kita pernah mengalami strok atau tidak. Mereka mendapati bahawa warga emas yang melakukan senaman berirama perlahan, malah pergerakan mudah duduk di kerusi, menggandakan peluang mereka untuk mengekalkan dan memulihkan fungsi kognitif dan motor. Fikirkan, kita tidak bercakap tentang berlari maraton atau mengangkat berat Olimpik. Kita bercakap tentang pergerakan sengaja yang menghantar isyarat elektrik yang jelas ke otak anda yang berkata, sambungan ini penting, kekalkan ia hidup, baiki ia. Dan di sini, saya ingin berhenti sejenak untuk bertanya kepada anda yang sedang mendengar saya. Berapa ramai antara anda berfikir bahawa senaman hanya dikira jika anda berpeluh dan berakhir keletihan? Saya mahu anda beritahu saya di komen. Kerana mentaliti semua atau tiada itulah yang menghalang ramai warga emas daripada memulakan pemulihan mereka. Kebenaran perubatan ialah ketekalan lembut mengalahkan intensiti sekala-sekala setiap masa. Kunci kepada pembinaan semula otak ini adalah konsistensi. Beberapa minit setiap hari adalah jauh lebih berkuasa daripada sesi terapi yang memenatkan seminggu sekali. Otak anda memerlukan peringatan harian untuk menenun sambungan baru tersebut. Ia seperti belajar bahasa baru atau bermain instrumen. Ia tidak dilakukan dalam sehari. Ia dilakukan dengan latihan harian.
Sekarang, mari bercakap tentang bahan api untuk jalan baru ini. Kerana anda boleh mempunyai niat terbaik untuk pulihkan diri, tetapi jika anda tidak memberi tubuh anda bata biokimia untuk membina semula, prosesnya akan menjadi perlahan dan menyakitkan. Pemakanan selepas umur 60 tahun bukan lagi soal estetika atau berat badan, ia menjadi soal kejuruteraan vaskular. Apa yang anda letakkan dalam pinggan anda mempunyai pengaruh langsung dan mendalam terhadap kelikatan darah anda, iaitu betapa pekat atau lainnya ia dan fleksibiliti arteri anda. Kita mahukan arteri yang seperti getah elastik baru, fleksibel dan mampu mengembang, bukan seperti paip lama yang keras yang boleh pecah di bawah tekanan. Satu kajian komprehensif Harvard yang dijalankan pada tahun 2023, salah satu yang paling dihormati dalam bidangnya, menunjukkan data yang tidak boleh kita abaikan. Warga emas yang mengamalkan corak pemakanan gaya Mediterranean mempunyai kadar berulang strok 30% lebih rendah dalam tempoh 5 tahun. 30%. Dalam perubatan, pengurangan 30% adalah angka yang besar. Ia adalah perbezaan antara melihat cucu anda membesar atau menjadi salah satu statistik. Apa makanan yang kita bincangkan secara khusus? Ia bukan benda pelik atau mahal. Kita bercakap tentang wira senyap di pasaraya. Pertama, asid lemak omega-3, salmon, sardin, kacang walnut. Ini bertindak hampir seperti pelincir semula jadi untuk sistem peredaran darah anda, mengurangkan keradangan yang mengeraskan arteri anda. Kedua, antioksidan dan nitrat semula jadi. Di sini masuknya sayuran berdaun hijau gelap, ubi beet, beetroot dan beri. Ubi beet khususnya sangat menarik. Ia mengandungi nitrat yang tubuh tukarkan menjadi nitric oxide, molekul yang merehatkan saluran darah dan meningkatkan alir ke otak hampir serta-merta. Dan ia malah sejumlah kecil coklat gelap dengan kandungan koko tinggi. Ia adalah ubat yang lazat. Jadi, kali seterusnya anda duduk makan, jangan hanya fikir tentang mengisi perut. Tanya diri anda, adakah ini akan membantu otak saya membina jalan baru ataupun ia akan menyekat jalan yang sedia ada? Ia adalah perubahan minda yang menyelamatkan nyawa. Dan bercakap tentang perubahan minda dan rutin, saya mahu membawa anda sekarang ke konsep yang saya panggil pengaktifan pagi. Bagi anda yang tidak pernah mengalami strok atau bagi anda yang sedang dalam pemulihan, ini mungkin amalan harian terbaik yang boleh anda amalkan untuk melindungi otak anda. Kebanyakan kemalangan kardiovaskular berlaku pada awal pagi. Tahu sebab apa? Kerana apabila kita tidur, tekanan darah kita turun dan darah menjadi sedikit lebih pekat dan lambat. Apabila bangun, jika kita lompat dari katil secara tiba-tiba, sistem menerima kejutan tekanan. Ia seperti menghidupkan enjin sejuk dan memecutnya ke maksimum serta-merta. Ia berbahaya. Jadi, sebab itu, saya mahu mengajar anda ribut pagi 3 minit. Ia mudah, ia percuma dan ia sangat berkesan. Langkah pertama, sebaik saja anda buka mata sebelum menanggalkan selimut, duduk perlahan di tepi katil. Jangan berdiri lagi. Langkah kedua, ambil 3 nafas dalam. Ini membanjiri darah anda yang bertakung dengan oksigen segar selepas berjam-jam pernafasan cetek semasa tidur. Langkah 3. Dan ini rahsianya. Pam betis anda. Dalam keadaan duduk, angkat tumit anda dan turunkan. Kemudian, angkat jari kaki anda. Lakukan gerakan berirama ini selama 1 minit. Mengapa kita lakukan ini? Kerana pada kaki anda terdapat otot bernama soleus. Doktor sering merujuk kepada soleus sebagai jantung kedua. Mengapa? Kerana urat kaki perlu melawan graviti untuk mengembalikan darah ke jantung dan otak. Apabila anda mengaktifkan otot soleus, ia bertindak sebagai pam mekanikal yang menolak darah terkumpul itu ke atas. Dengan melakukan gerakan mudah ini sebelum berdiri, anda sedang memastikan bahawa apabila anda akhirnya bangun, otak anda sudah mempunyai bekalan darah beroksigen yang kaya dan berterusan. Penyelidikan terkini menunjukkan bahawa warga emas yang melakukan pengaktifan ini mengurangkan lonjakan tekanan darah pagi secara ketara dan meningkatkan aliran darah cerebrum hampir 20%. 20% lebih banyak darah ke otak hanya dengan menggerakkan kaki sebelum berdiri. Ia adalah pelaburan 1 minit yang membayar dividen besar dalam umur lanjut.
Dan ini berhubung dengan kajian menarik dari Jepun yang saya sebutkan tadi. Mereka yang memasukkan rutin peredaran kecil ini pada waktu pagi bukan sahaja hidup lebih lama, tetapi mempunyai skor ingatan yang jauh lebih baik. Ini membuktikan bahawa ketajaman mental tidak semestinya hilang dengan usia. Ia hilang apabila kita berhenti merangsang aliran darah yang memberi makan minda. Tetapi, pencegahan bukan hanya fizikal. Ada komponen kimia halimunan yang sama mematikannya, tekanan kronik. Apabila anda hidup dalam kebimbangan berterusan atau keresahan, tubuh anda membebaskan kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini berguna jika harimau mengejar anda, tetapi ia merosakkan jika anda sedang duduk di sofa menonton berita. Tekanan kronik mengecilkan salur darah anda, ketat, sempit. Ia seperti memijak hos air. Aliran berkurang dan tekanan meningkat. Itu resipi perfect untuk penyumbatan. Sebaliknya, ketenangan emosi, ketawa, rasa syukur dan hubungan sosial melakukan sebaliknya. Ia menggalakkan pengeluaran nitrik oksida itu tadi. Ketawa secara harfiah meluaskan arteri anda. Berjalan di bawah cahaya matahari, mendengar lagu kegemaran anda, memeluk cucu anda, atau berbual dengan jiran. Ini bukan sekadar benda seronok. Ia adalah campur tangan perubatan biologi. Mengekalkan arteri anda fleksibel melalui pengurusan tekanan adalah sama pentingnya dengan mengambil ubat tekanan darah anda. Saya mahu anda memvisualisasikan ini. Minda yang tenang tinggal dalam tubuh dengan peredaran yang lebih baik. Jika anda masih bersama saya mendengar ini, saya mahu meminta sedikit pertolongan yang sangat membantu komuniti kita. Jika maklumat ini berharga, langgan saluran ini sekarang. Ia percuma dan memastikan anda tidak terlepas nasihat penting terharap. Kita sedang membina komuniti orang yang bermaklumat dan proaktif. Sertai kami. Menyambung titik ketenangan itu, ingat cerita Margaret. Kelangsungannya bukan nasib. Ia adalah persediaan. Ia tidak membiarkan panik mengambil alih. Panik adalah pencuri oksigen. Dalam kecemasan, panik membuat anda bernafas laju dan cetek, yang mengurangkan oksigen ke otak apabila ia paling memerlukannya. Margaret menggantikan ketakutan dengan tindakan. Dan itulah pelajaran utama yang saya mahu anda bawa pulang hari ini. Kesihatan bukan ketiadaan masalah. Ia adalah keupayaan untuk bertindak balas terhadapnya dengan pengetahuan dan kuasa. Bayangkan dua senario masa depan. Dalam yang pertama, anda hidup dalam ketakutan, mengabaikan jemala, berharap tiada yang buruk berlaku, makan apa sahaja dan membiarkan tubuh anda berkarat. Dalam senario kedua yang saya harapkan untuk anda hidup dengan persediaan. Anda tahu nombor anda. Anda menggerakkan betis setiap pagi. Anda menyuburkan arteri dengan makanan baik dan yang paling penting, anda tahu apa yang perlu dilakukan jika anda rasa lengan anda kebas atau pertuturan anda menjadi pelat. Persediaan itu memberi anda sesuatu yang tiada pil boleh beli. Ketenangan fikiran. Ia memberi keluarga anda ketenangan mengetahui bahawa anda tidak berdaya. Jadi, mari kita buat perjanjian hari ini. Kita tidak akan menunggu krisis tiba untuk mula menjaga otak kita. Kita akan mula esok pagi, duduk di tepi katil, bernafas dalam dan mengepam betis itu. Kita akan melihat pinggan makanan kita dan melihat ubat bukannya sekadar kalori. Ingat, tubuh anda sangat berdaya tahan. Ia direka untuk sembuh, untuk menyesuaikan diri, untuk bertahan. Tetapi, ia memerlukan anda menjadi rakan kongsinya, bukan musuhnya. Ia memerlukan anda menegak bisikan itu sebelum ia menjadi jeritan. Neuroplasticity ada di sana, menunggu untuk diaktifkan. Peredaran darah boleh ditingkatkan pada sebarang umur. Tidak pernah terlambat untuk mula membina semula, untuk melatih refleks anda dan untuk melindungi organ indah itu yang menyimpan semua memori, kepribadian dan intipati anda, otak anda. Kekal teguh di jalan ini. Konsistensi adalah sekutu terbaik anda. Dan ingat, setiap nafas sedar,
Setiap langkah, setiap pilihan sihat adalah kemenangan. Teruskan menjaga diri kerana kesihatan anda adalah harta paling berharga yang anda miliki. Terdapat satu elemen penting yang sering diabaikan yang memainkan peranan penentu dalam kelikatan darah anda dan risiko strok anda. Saya bercakap tentang sesuatu yang begitu asas sehingga kelihatan konyol bahawa kami doktor perlu mengingatkannya sentiasa. Hidrasi. Dengar baik-baik kerana ini adalah fisiologi tulen. Ramai warga emas hidup dalam keadaan dehidrasi kronik ringan. Dengan usia, mekanisme dahaga kita menjadi kurang sensitif. Kita tidak rasa perlu minum walaupun tubuh kita menjerit untuk air. Dan inilah bahaya mautnya. Apabila anda tidak minum air secukupnya, darah anda kehilangan isi padu cecair. Ia menjadi lebih pekat. Bayangkan cuba mengepam air melalui hos nipis. Ia mengalir laju dan mudah, bukan? Sekarang, bayangkan cuba mengepam sos tomato pekat atau madu. Jantung perlu bekerja 3 kali ganda, tekanan meningkat dan yang paling kritikal, sos pekat itu jauh lebih cenderung untuk tersumbat dan membentuk darah beku. Sebab itu, tabiat yang harus mengiringi aktivasi pagi anda adalah minum segelas besar air sebelum kopi anda. Kopi adalah diuretik. Ia membuat anda kehilangan cecair. Jika anda minum kopi dalam keadaan sudah dehidrasi selepas 8 jam tidur, anda sedang memekatkan darah anda secara berbahaya tepat pada masa hari di mana risiko kemalangan cerebrovaskular paling tinggi. Ia biologi mudah. Berikan darah anda kecairan yang diperlukannya untuk sampai ke setiap sudut otak anda. Dan ini membawa kita kepada konsep yang lebih luas, perubatan ditenun dalam kehidupan seharian. Terdapat kajian menarik dari Jepun yang membuktikan bahawa panjang umur dan kejelasan mental bukan kemalangan genetik. Ia dibina melalui ritual. Jika anda memberi otak anda darah segar, oksigen yang mencukupi dan ketenangan emosi setiap hari, anda sedang melakukan sesuatu yang lebih mendalam. Anda memperlahankan proses penuaan itu sendiri. Tetapi, ada musuh senyap yang kita tidak cukup berbincangkan, pengasingan dan kurang kegembiraan. Sains menunjukkan bahawa hubungan sosial dan ketawa bukan sekadar perasaan yang seronok. Ia adalah vasodilator yang kuat. Apabila anda ketawa, apabila anda memeluk seseorang yang anda sayangi, tubuh anda membebaskan koktail hormon bermanfaat. Tekanan kronik dan kesepian melakukan sebaliknya, memandikan otak anda dalam kortisol, hormon yang mengeraskan arteri. Bila kali terakhir anda ketawa dengan sepenuh hati? Atau bila kali terakhir anda berbual memakna dengan kawan? Kadang-kadang, perbualan dengan jiran lebih bernilai daripada pil tekanan darah. Kesunyian mengejutkan, komuniti mengembangkan. Secara harfiah mengembangkan saluran darah anda. Jadi, jika anda mahu mencegah strok, keluar, bercakap, cari matahari, dengar muzik. Semua ini merangsang pengeluaran nitrik oksila. Ia adalah gambaran yang memperkasakan, bukan? Mengetahui bahawa menikmati hidup adalah satu bentuk perlindungan perubatan. Sekarang, izinkan saya menutup bulatan dan kembali ke cerita Margaret. Ingat adegan itu, 68 tahun, cawan kopi jatuh, lengan mati, wajah jatuh. Pada saat itu, Margaret mempunyai segala alasan untuk hancur. Keganasan mutlak adalah reaksi semula jadi. Tetapi, Margaret melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia tidak kaku. Dia ingat apa yang telah dipelajarinya. Dia segera duduk supaya tidak jatuh. Kemudian dia baring terlentang di lantai. Dia meminta bantuan suaminya dengan isyarat dan sementara dia mendial 911, dia menaikkan kakinya ke atas kusyen sofa dan mula bernafas. Tarik nafas dalam 4, tahan dalam 2, hembus dalam 6. Sementara siren ambulans kedengaran di kejauhan, dia terus bernafas, mengekalkan ketenangan, membiarkan graviti membawa darah dari kakinya ke otaknya yang kelaparan oksigen. Pada masa paramedik masuk, sesuatu yang mukjizat sedang berlaku. Pertuturannya, yang sebelum ini tidak jelas, sudah mula kembali. Doktor kecemasan tegas dengan keluarga kemudian. Dia memberitahu bahawa tindak balas pantas dan tenang itu, teknik aliran darah berbantu itu, berkemungkinan besar menghalang darah begu daripada menyebabkan kematian sel besar-besaran. Ia menukar apa yang mungkin menjadi kecedapan kekal seumur hidup menjadi kejutan yang boleh dipulihkan. Itulah kuasa pengetahuan yang mengubah keadaan. Pengetahuan menukar panik yang melumpuhkan menjadi tindakan tegas. Bagi semua yang mendengar ini, saya mahu menekankan sesuatu yang penting. Ini bukan tentang hidup dengan ketakutan berterusan. Saya tidak mahu anda bangun setiap hari berfikir, adakah hari ini hari saya kena stroke? Tidak, itu kehidupan yang dibasihkan dalam kebimbangan. Ini adalah tentang hidup dengan persediaan.
Kerana persediaan memberi anda kuasa. Penuaan tidak semestinya bermakna kemerosotan yang tidak dapat dielakkan. Ia bermakna kesedaran yang lebih tinggi. Ia bermakna jika saat kritikal itu tiba, anda tidak akan menjadi mangsa yang tidak berdaya. Anda akan tahu dengan tepat apa yang perlu dilakukan. Saya mahu meninggalkan anda dengan alat terakhir. Saya mahu ia menjadi insting, memori otot. Jika anda berada di tempat selamat sekarang, lakukan latihan mental dengan saya. Tutup mata sebentar. Bayangkan perasaan itu. Sesuatu tidak kena. Rasa demam, lemah. Langkah pertama, jangan panik. Berhenti. Langkah kedua, ke lantai. Baring terlentang. Keselamatan dahulu. Langkah ketiga, kaki naik. Bayangkan letak atas kerusi atau cushion 30 cm. Langkah keempat, bernafas. Lakukan dengan saya sekarang. Ambil nafas melalui hidung. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2. Lepaskan perlahan melalui mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rasakan ketenangan membanjiri sistem anda. Ulangi ini dalam kepala anda. Ajar pasangan anda. Ajar anak-anak anda. Kerana pada saat kritikal, anda tidak akan mempunyai masa untuk berfikir. Anda perlu bertindak mengikut naluri. Saya ada misi peribadi dengan saluran ini, menyelamatkan nyawa dan otak. Tetapi saya tidak boleh melakukannya sendirian. Saya perlukan bantuan anda. Jika anda mendapati nilai dalam ini, kongsikan video ini. Hantar kepada kawan, ibu bapa, jiran, jadikan dalam grup keluarga. Kerana nyawa seterusnya yang diselamatkan oleh pengetahuan ini, mungkin seseorang yang anda sayangi. Dan ingat, tidak terlambat. Tidak terlambat untuk mula menggerakkan betis pada waktu pagi. Tidak terlambat untuk menukar diet anda. Tidak terlambat untuk belajar bernafas dengan betul. Tubuh anda sentiasa memberi peluang untuk berjuang. Anda hanya perlu tahu bagaimana bekerja dengannya, bukan melawannya. Kekal sehat, kekal teguh, kekal bersedia, bukan takut. Dan teruskan menjalani kehidupan terbaik anda. Terima kasih kerana mendengar hari ini. Saya Doktor Anda dan saya harap dapat jumpa anda dalam video seterusnya. Hingga lain kali.